Waqad dzakarna laka fi awwalil kitabi, dan benar-benar telah aku sebutkan kepada engkau pada awal kitab hadzat taqsima, pembahagian ini. Wa zakarna laka ma'ahu alamati kulli qismin min hadhil aqsam as-salasati. Sebab apa? Kami benar-benar telah jelaskan kepada engkau pada awal kitab pembahagian ini. Kami pun telah menjelaskan kepada engkau beserta dengannya alamat-alamat setiap bahagian daripada bahagian tiga ini. Okey, jelas? Ahkamul fi'li. Tadi faham kan? Faham ni senang je, mengulang lagi pelajaran dulu. Sat lagi khatam dah ni. Wa ahkamul fi'li ayhadihi, dan ada begini, itu adalah bab ahkamul fi'li, beberapa hukum-hukum fi'il. Qala, telah berkata mu'allif, iaitu Imam Son Haji, fal madi maftuhul akhiri abadan. Fi'il madi itu dibaca fathah akhirnya selamanya. Maksud dia apa? Mabni. Itu angka yang tadi saya dalam cerita saya cakap, dia mabni alal fathi abadan. Abadan. Wal amru majzumun abadan. Fi'il amar pula dibaca jazm abadan. Mabni ada jazmi. Tapi nanti ada keadaan dia bukan majzumun abadan, tapi mabni ala hadfi, kan? Mabni ala hadfi harfil ilah, contoh dia irmi, atau mabni ala hadfi nun, idribu, contoh dia idribi, contoh dia. Cuma dia tak jelas lagi lah, nanti kat dalam belakang nanti dijelaskan. Wal mudhari'u ma kana fi awwalihi ihda zawaid al-arba'. Jadi adapun fi'il mudhari' itu adalah suatu perkara yang ada pada awalnya ihda zawaidi, salah satu dari beberapa tambahan al-arba'i yang empat, allati yajma'uha, yang dapat kita kumpulkan qauluka, ucapan engkau, iaitu anaitu atau anita. Kan ada ulang balik yang dulu ingat tak, hari tu satu malam dulu pernah cerita. Ini cerita dia. Kakak Anita ni. Wa huwa marfu'un abadan, dia dibaca rafa' selamanya. Selamanya dibaca rafa'. Abadan. Maksud dia apa? Fi'il mudhari' itu marfu'un, dia mu'rab. Maksud boleh dia di-i'rab mu'rab, dan dia i'rab dia adalah rafa'. Selagi mana? Hatta yadkhula alaihi nasibun, sampailah masuk padanya amil nasib atau amil jazimun, amil jazm. Kalau dah masuk amil nasab atau amil jazm, maka berubahlah. Wa aqulu, aku berkata, ba'da an bayyana al-musannifu anwa' al-af'ali syara'a fi bayani ahkami kulli naw'in minha. Aku berkata, setelah mana musannif itu menjelaskan jenis-jenis fi'il, maka dia pun datang untuk menjelaskan setiap jenis daripadanya, setiap jenis daripada fi'il-fi'il tadi. Itu maksud dia. Fa hukmul fi'li al-madi al-bina'u 'alal fathi. Adapun hukumnya fi'il madi itu apa? Al-bina'u 'alal fathi, sentiasa mabni 'alal fathi. Wa hadzal fathu imma zahirun wa imma muqaddarun. Mabni pun fathah dia ada yang zahir, ada muqaddar, ada. Siapa kata tak ada? Contoh dia, amal fathu az-zahiru fa fi sahihi al-akhiri alladhi lam yattasil bihi wa hu jama'atin wala dhamiru raf'in mutaharrikin. Ya, adapun fathah yang zahir itu adalah dalam hal sahih akhir yang mana tidak bertemu pada akhirnya wawu jama' atau dhamir rafa' mutaharrik. Wawu jama' tu apa? Contoh dia apa? Darabu, itu wawu jama', mereka telah memukul. Kalau dhamir rafa' mutaharrik adalah apa-apa dhamir yang mana dia itu bertemu lah, kan, bertemu dengan fi'il madi tadi yang rafa' tu maksud dia apa? Yang menjadi fa'il. Sebab tu dia bagi dhamir rafa'. Kenapa dhamir rafa'? Sebab rafa' itu menunjukkan dia itu jadi fa'il. Mutaharrik tapi dia berharakat. Contoh, ni kena bagi contoh sikit. Contoh apa ya? Darabtu. Bila bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik, ini kenapa dhamir rafa' mutaharrik? Pertama, dia dhamir.
Ni domer. Isim domer kan berkata ganti. Nanti kita belajar isim domer yang mutasil lah. Rafa, kenapa rafa? Kerana doroba tu telah memukul. Fa'il dia siapa? Domer ni. Fa'il dia, subjek dia adalah tu. Berarti makna dia ana. Fa'il dia ana. Mutaharik kenapa? Walaupun dia domer dan dia baca rafa, tapi dia berharakat tu. Baru kalau macam ni dia kena sukun. Dorob tu. Apa saja contoh dia? Banyak. Dorob tu, dorob ta, dorob tu, dorob tu ma, dorob tu. Itu contoh dia. Okey. Sampai mana tadi? Kat mana tadi? Hilang. Wa kadzalika fi kulli ma kana akhiruhu wawan aw ya'an. Begitu juga pada setiap perkara yang mana akhir dia wawu atau ya. Kalau akhir dia wawu atau ya, sama je. Contoh dia apa? Nahu akrama qadima safara. Nahu safarat Zainabu. Kenapa ini bukan? Safarat Zainabu bukan. Kenapa bukan? Sebab dia bukan dhamir rafa' mutaharik. Dia dorok tu. Ini dorobat, safarat. Dia bukan mutaharik, dia sukun. Kan? Berarti apa? Berarti dia bolehlah menjadi mabni fathai. Safarat Zainabu hadarat su'adu wa nahu radiya wa syakiya wa nahu sarwa wa badwa. Ammal fathu al-muqaddaru, adapun fathah yang dikira-kirakan, fahuwa ala salasati anwa'in, dia ada tiga jenis. Li'annahu imma ayyakuna muqaddaran li ta'adzuri, sama ada dia dikira-kirakan kerana uzur. Wa hadha fi kulli ma kana akhiruhu alifan. Ini berada pada setiap mana fi'il mudhari' itu akhirnya adalah alif. Nahu da'a wa sa'a. Contoh dia da'a wa sa'a. Dia ini apa? Mana'a min zuhuriha ta'adzuri, kerana uzur. Uzur tu apa? Kerana ingat, kalau belakang dia tu ada alif, yang mana sebelum dia fathah, maka dia ini adalah nak tak nak mesti uzur. Fakullum minhuma, maka setiap satu dari kedua da'a wa sa'a itu adalah fi'lu madin, adalah fi'il madhi mabniun ala fathin, jadi mabnikan fathah, muqaddarin yang dikira-kirakan alal alifi pada alif. Da'a wa sa'a mana'a min zuhuriha, min zuhurihi at-ta'adzuru, tercegah untuk menzahirkannya kerana dia uzur. Wa imma ayyakuna al-fathu muqaddaran, ada kalanya ketika mana fathah itu dikira-kira fathah dia, tapi lil munasabati, kerana bertujuan untuk biar dia boleh baca, untuk sesuaikan pada akhir dia. Macam istighfar mahal lah kan. Dapat contoh dia, wa dzalika fi kulli fi'lin, dia adalah pada semua fi'il madin, pada semua fi'il madhi ittasala bihi wawu jama'atin, yang bertemu dengannya wawu jama'ah. Nahu, contoh dia apa? Katabu wa sa'idu. Fa kullum minhuma fi'lum madin, setiap satu darinya adalah fi'il madhi, setiap satunya adalah fi'il madhi. Katabu itu fi'il madhi, sa'idu itu fi'il madhi. Mabniun ala fathin, dia dimabnikan fathah. Ya, kerana apa? Namanya fi'il madhi mabni ala fathi. Muqaddarun, tapi mabni fathi dia itu muqaddarun, dikira-kirakan ala akhirihi, pada akhirnya. Kerana apa? Kerana ada wawu. Mana amin zuhuriya istighalul mahali biharakatil munasabah, tercegah untuk menjelaskannya kerana disebut nak hidupkan mahal dengan harakat yang sesuai. Wa wawu jama'ati ma'a kullun minhuma fa'ilun, wawu jama'ah dan semua apa yang ada bersamanya adalah fa'ilun mabniun ala sukuni, yang dimabnikan sukun fi mahalin raf'in, pada mahal rafa'. Wa imma ayyakuna al-fathu muqaddaran lidaf'il karahati tawali arba'i mutaharakatin, ada kalanya adanya fathah itu dikira-kirakan kerana tak sedap menolak daripada karahati tawali arba'i mutaharikatin, tak nak bagi, tak sedapnya 4 huruf yang hidup. Ini pentinglah bahasa Arab. Contoh dia nama anak Al-Aqiti. Kalau Al-Aqiti, betul dia kan? Aqiti panjang 3-4 huruf hidup, tak sedap lah. Dia kena ada satu yang
di tengah-tengah dia. Fa'lala, kalau fa'alala tak sedap lah. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan kan. Kalau fa'alala boleh tak? Tak sedap lah. Ni nama dia karahati tawali arba'i mutaharikatin. Akhirnya wadzalika fi kulli fi'lin madin ittasala bihi dhamirur raf'i mutaharik. Akhirnya dia adalah pada semua fi'il madhi yang bertemu dengan akhirnya dhamir rafa' mutaharik. Bila bertemu dia mabni alal fathi. Mabni alal fathi. Akan tetapi apa? Tapi nantilah kat bawah tu. Kata il fa'ili seperti taknya fa'il. Taknya fa'il seperti kata tu kan. Wa nunul jama'ati wa nunil jama'ati dan nun jamaah, wa nunin niswati dan nun niswah. Contohnya apa? Nahu katabtu, katabta, wa katabti, wa katabna, wa katabna, wa katabna. Fa kullu wahidin, maka setiap satu min hadil af'ali, setiap satu daripada fi'il-fi'il ini adalah fi'il madin, fi'il madhi mabniun alal fathin, dia dimabnikan fathah muqaddarin yang dikira-kirakan ala akhir pada akhirnya. Mana min zuhurihi istighalul mahali, dia tercegah untuk nampak, untuk boleh sahihkan kerana sibuk disukuni dengan sukun al-ardi yang wujud li daf'i karahati tawali arba'i mutaharikatin, kerana menolak tak sedapnya 4 kalimat 4 huruf yang terbunyi semuanya fima huwa kal kalimatil wahidati, pada apa yang ia seperti sekali satu kalimat. Wata'u au na au nu awin nunu fa'ilun, ta atau na kat sini, na awin nunu atau nun itu fa'ilun. Mabniun alal dhammi, dimabnikan dhamma, yang nama dia fa'il. Apa tu isim dhamir, nama dia isim dhamir tu mestilah mabni alal dhammi. Awil fathi, mabni fathah sebab apa? Kata beta. Awil kasri atau kata beti. Awil sukuni ataupun sukun. Sukun seperti apa? Na kan mati alih dia. Na fi mahalli raf'in, semuanya pada mahal rafa'. Kenapa dia menjadi fa'il? Wa hukmul fi'lil amri, hukum fi'il amar pula macam mana? Hukum fi'il amar adalah al-bina'u ala ma yujzamu bihi mudhari'u, adalah sesuai dengan apa yang dijazmkan pada fi'il mudhari'. Berarti fi'il amar itu bukan mu'rab, bukan mu'rab, tapi mabni. Cuma mabninya sesuai dengan apa i'rab pada fi'il mudhari'. Bismillah. Wa hukmul fi'lil amri, gitu ya. Fa in kana mudhari'uhu sahih ala akhirih. Contoh dia, kalau fi'il mudhari' di sahih akhir, wa yujzamu, maka dia dijazmkan, disukuni dengan sukun. Kana al-amru mabniyan ala sukun. Kalau dia fi'il mudhari' kan, dia kan dijazmkan dengan sukun, maka fi'il amar untuk yang ni dimabnikan ala sukun juga. Tapi tukarlah, dari tadi itu mu'rab, sekarang jadi mabni. Wa hadza sukunu imma zahirun wa imma muqaddarun. Sukun di sini kadang-kadang dia zahir, kadang-kadang muqaddar. Fa sukunu adz-zahiru lahu mawdi'ahni. Sukun yang zahir dia ada dua tempat. Ahaduhuma, yang pertama, ayyakuna sahihal akhiri wa lam yattasil bihi syai'un, nahu idrib waqtu, iaitu dia mestilah sahih akhirnya dan tidak bertemu padanya sesuatu apapun. Contoh dia idrib dan uktub. Pertama. Wasani antattasila bihi nunun niswati, dia bertemu dengan nun niswah, nahu idribna uktubna ma'al isnadi ila nun niswah, beserta dengan disandarkan kepada nun niswah. Kerana apa bertemu dengan nun niswah? Idribna. Wa amma sukunu al-muqaddaru, sedangkan sukun yang dikira-kirakan falahu maudhi'un wahidun, dia ada satu tempat je kalau sukun dia dikira-kirakan. Contoh, wahwa antattasila bihi nun taukidi, dia ketika mana ditemui dengan nun taukid yang khafifah bihi nun taukidi khafifatun aw sakilatun, sama ada bertemu dengan nun taukid khafifah atau nun taukid
saqilah. Contoh dia apa? Nahu idriban, waktuban, wadriban, wadribanna, waktubanna. Itu bacaan dia. Semua ini sebenarnya mabni ala sukun sebenarnya. Akan tetapi sukun dia itu muqaddar. Kerana apa? Kerana litisali binuni taukidi khafifatan aw saqila. Nun taukidi ya. Wa in kana mudhari'uhu mu'tal al-akhiri. Kalau dia itu fi'il mudhari' dia itu adalah yang mu'tal akhir. Mu'tal akhir itu apa? Mu'tal akhir itu yang belakang dia ada huruf ilat. Ada huruf ilat kat belakang dia. Kan? Fa wa yujzamu bi harfil ilati. Dia dijazmkan dengan membuang huruf ilat. Al-amru minhu yubna ala hadfi harfil ilat. Maka fi'il amal di sini dimabnikan dengan cara membuang huruf ilat. Contoh dia apa? Ud'u waqdi was'a. Betul tak? Contoh dia asal usul dia yad'u. Yad'u bertemu dengan lam jazm yad'u. Oh dia kita buat. Ketika dia fi'il amal jadi mabni ala jazmi. Mabni ala jazmi pula. Mabni ala harfi harfil ilat, iaitu dari kata ud'u menjadi ud'u. Ud'u tak ada waw. Wa in kana mudhari'uhu min al-af'alil khamsati. Kalau mudhari' dia fi'il daripada af'al khamsah, fa huwa yujzamu bi hasfin nun. Maka dia dijazmkan dengan membuang nun. Cara apa buang nun? Contoh dia apa? Fal amru minhu yubna ala harfin nun. Nahu uktuba, uktubu, uktubi. Asal usulnya apa? Uktubani. Kan asal usul, kalau asal usul tu dia asalnya lam apa, ada lam amr, lepas tu tak, panjanglah cerita dia, nanti dekat bab sharaf kita jelaskan. Tapi sekarang inti dia asal usul dia ada nun, lalu menjadi uktuba, uktubu, uktubi. Okey. Wal fi'lul mudhari'u. Wal fi'lul mudhari'u, adapun fi'il mudhari' alamatuhu ayyakuna fi awwalihi harfun zaidun. Alamat fi'il mudhari' pula. Alamat fi'il mudhari' dia kenapa pada awal dia kena ada huruf zaid, ada harfun zaidun, ada huruf tambahan. Huruf tambahan dia apa? Huruf tambahan min arba'ati ahrufin, dari 4 huruf. Yajma'uha qauluka, yang boleh terkumpul pada ucapan kau anaitu atau anita, au qauluka na apa na'aitu, atau au qauluka atau apa ataina, au qauluka na'ti. Boleh semua. Itu nak suruh kita hafal lah. Nak suruh kita hafal, dia bagi banyak contoh. Kalau anak anita senang hafal. Fal hamzah tu, maka ada pun hamzah lil mutakallimi. Hamzah itu menunjukkan arti mutakalim, saya. Muzakaran kana atau muannasan, sama ada dia muzakkar atau muannas. Nama dia dalam bahasa Arab saya, dia tak kisah laki perempuan, saya lah. Kan saya lah. Maksudnya anak-anak, tak guna anak laki lain tak sama. Nahu afhamu, aku faham. Laki perempuan cakap afhamu wa nunu lil mutakallimi alladhi yu'azzimu nafsahu. Nun pula menunjukkan arti mutakalim, orang yang berbicara, yang mana dia mentakzimkan diri dia sendiri. Contoh dia pun beta, kan? Aulil mutakalimil ladhi yakunu ma'ahu ghairuhu, atau bagi mutakalim yang mana berserta dengan dia adalah saya. Contoh dia apa? Nafhamu, maksud dia apa? Kami. Tapi kalau kita, kenapa contoh dia anak baca manuskrip Imam Al-Ghazali, bila dia selalu kan sebut fa in qulta qulna. Contoh dia, kenapa dia sebut itu? Kadang-kadang biasanya ulama fa in qulta qultu, tapi Imam Ghazali kadang-kadang qulna. Kan? Qulna. Kenapa dia pakai qulna? Sebab bila dia berdebat dia kena taklimkan diri dia supaya musuh tu jatuh. Itu cerita dia. Kan dia kan dulu kat ahli debat. Imam Ghazali mengarang kitab Tahaffudzul Falasifah dan lain-lain lah. Itu mu'adzam nafsah. Inna anzalna. Ada orang cakap, Tuhan tu banyak. Kenapa? Sebab inna ada perkataan sesungguhnya kami. Nahnu tu
kami. Takkanlah Allah tu banyak. Tak, itu nama dia mutakalim alladhi yu'azim nafsahu. Kan? Tu cerita dia. Sampai mana tadi? Sekejap, tadi kat mana? Nafhamu wal ya'u lil ghaibi. Ya' pula menunjukkan arti ghaib. Dia tak ada kat situ, yakumu. Wa ta'u lil mukhatabati. Ta'u lil mukhatibi pula. Ngantuk kopi betul. Boleh tambah isi. Syukran. Wa ta'u lil mukhatabi. Tak pula menunjukkan erti mukhatab. Mukhatab tu yang diajak berbicara, awil ghaibati, atau perempuan yang tidak ada, perempuan yang ghaib. Ghaib tu bukan berarti tak wujud. Wujud tapi tak nampak kat situ lah. Itu ghaib. Macam kita cakap malaikat ni minal ghaibiyat, benda yang wajib kita imani secara ghaibiyat. Benda-benda yang ghaibiyat tak nampak. Ya kenapa ya? Dia bukan tak ada tu. Tapi tak nampak lah. Okey, awil ghaibati atau ghaibah. Nahu anta tafhamu ya Muhammadu wajibaka. Engkau memahami wahai Muhammad kewajiban engkau. Wa nahu tafhamu Zainabu wajibaha. Iaitu apa? Zainab itu memahami kewajiban dia. Anta tu tafhamu. Anta tafhamu, kau memahami. Tapi kalau Zainab itu dia nak kata tadi apa? Orang lain. Ni loh Ali tu loh, Pak Ali ada kat mana? Dekat Mid Valley contoh dia kan. Dia dekat Mid Valley dia. Ni dia perempuan. Tafhamu Zainabu wajibah. Zainab tu tafhamu, dia faham kewajipan dia. Kan, nampak kan? Fa in lam takun hadhil hurufu zaidatan, seumpama huruf-huruf ini bukan zaidah, bal kanat min asli fi'li, tapi dia adalah asal fi'il. Nahu akala wa naqala wa tafala wa yana'a. Apa? Au kana harfu zaidan, atau dia huruf zaid, huruf tambahan, lakinnahu laisa lidalalati ala makna, tetapi dia tidak menunjukkan pada makna alladzi zakarnahu, yang kita maksudkan. Nahu akrama wa taqaddama. Contoh dia kana al-fi'lu madiyan la mudhari'an. Maka fi'il ini fi'il madi, bukan fi'il mudhari'. Sebab apa? Akala itu adalah tulang kalimat. Naqala walaupun awal dia belum, tapi dia tulang kalimat. Kan? Tafala walaupun dia start dengan tak, tapi dia tulang kalimat. Akrama ataupun dia bukan makna dia ada empat huruf, tapi makna dia bukan makna aku. Makna dia fi'il, dia tulang kalimat fi'il madi. Macam dia apa akrama kan, akrama yukrimu ikraman taqaddama, maka dia bukan. Sebab tu kalau kita hafal tasrif, kita boleh tahu masa ibab ni. Macam dia tengah nak baca apa tu. Wa hukmul fi'li al-mudhari'. Adapun hukum fi'il mudhari'. Hukum fi'il mudhari' tu apa? Annahu mu'rabun ma lam tattasil bihi nun taukidi sakilatan kanas au khafifatan au nunan niswati. Itu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu adalah mu'rab selagi tidak bertemu dengan nun taukid dan selebihnya. Jadi ini mengulang yang telah lalu. Fa ini tasalat bihi nun taukid, kalau dia bertemu dengan nun taukid, bunia ma'aha alal fathi, nak tak nak dia itu dimabnikan alal fathi. Nahu qaulihi ta'ala la yusjananna, alamat tu la yusjananna, ini mabni alal fathi. Fa ini wa ini tasalat bihi nun niswati, bunia ma'aha ala sukun, kalau dia bertemu dengan nun niswah, maka dia dimabnikan sukun. Contohnya apa? Wal walidatu yurdi'na. Nampak? Wa idza kana mu'raban fa huwa marfu'un. Kalau mana dia itu di-i'rabi, masuk mu'rab boleh di-i'rabi, fa huwa marfu'un, maka dia dibaca rafa. Ma lam yadkhul alaihi nasibun au jazibun, selagi tidak kemasukan nasib atau jazib, tidak kemasukan amil nasab atau amil jazam. Contoh dia nahu yafhamu Muhammadun. Yafhamu Muhammadun.
yafhamu Muhammadun. Contoh dia fa yafhamu fi'lu mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi dhammatu adh-dhahiratu wa Muhammadun fa'ilun marfu'un bi dhammati dhahirah. Yafhamu itu fi'il mudhari' yang dibaca rafa. Kenapa dia tak ada amil nasab dan jazim? Alamat rafa dia adalah dhammah yang zahirah. Lafaz Muhammad pula adalah fa'il yang dibaca rafa dengan ditandai dengan dhammah yang zahirah. Fa in dakhala alaihi nasibun nasabahu fa in dakhala alaihi nasibun nasabahu. Kalau dia kemasukan padanya amil nasab, nasabahu, maka nasabkanlah ia. Maka nasabkanlah dia. Maksud dia nahu la yakhiba mujtahidun. Apa? Mujtahidun. Apa dah mata dah blank. Tak, ni salah. Bukan mata dah, betul salah. Mata saya tak betul. Mujtahidun, ni mujtahadun. La yakhiba. Yakhibah. Ba. Dibaca ba kenapa? Kemasukan lan. Falan harfu nafyin wa nasbun wa istiqbalun. Lan ini apa? Huruf nafi, dia menafikan. Huruf nasab, dia menasabkan. Istiqbal, dia menunjukkan akan datang. Dia orang yang mujtahid la yakhiba, tidak akan misal, tidak akan rugi. Yakhiba fi'lun mudhari'un mansubun bilan. Yakhiba tu fi'il mudhari' yang dibaca nasab dengan lan. Alamat nasab dia wa alamatun nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu, adalah fathah yang zahirah. Wa mujtahidun fa'ilun marfu'un wa alamatun rafi'i ad-dhammatu adh-dhahiratu. Mujtahid itu dibaca fa'il, menjadi fa'il, dibaca rafa', alamat rafa' dia adalah dhammah yang zahir. Wa in dakhala alaihi jazimun, kalau kemasukan amil jazam, jazamahu, maka dia dijazamkan. Nahu lam yajza Ibrahimu. Yajza. Fa lam itu apa? Harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Lam itu adalah huruf nafi, huruf jazm. Nafi bukan nahi. Nafi itu tak ada. Jazm itu menjazmkan. Qalbin terbalik. Qalbin terbalik. Lam adkhul, aku belum masuk. Wa yajza fi'lu mudhari'un, fi'lu mudhari' majzumun yang dijazmkan bilam dengan lam. Wa alamatu jazmihi asukunu, alamat jazm dia adalah sukun. Wa Ibrahimu fa'ilun marfu'un, Ibrahimu ni fa'il yang dibaca rafa'. Wa alamatu rafihi ad-dhammatu dhahiratu adalah dhammah dhahirah. Nawasibul mudhari'i wallahu alam bisawab. Banyak dah tu. Nawasibil mudhari'i besok ni tentang amil nasab. Lepas amil nasab itu masuk amil jazm. Lepas amil jazm kita dah masuk marfu'atil asma. Marfu'atil asma. Marfu'atil asma. InsyaAllah minggu depan khatam. Minggu depan memang ada jadual kan dah tu? Memang dah ada jadual kan? InsyaAllah boleh. Confident. InsyaAllah. Sekarang al-amsilatu at-tasrifiyah. Amsilatu tasrifiyah sampai mana ni tadi malam? Apa? Hindi. Hindi. Alhamdulillah, semoga ikut Tariq Maghribi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Yunqalu as-sulasiyu ila wazni tafa'ala. Dipindahkan fi'il sulasi. Fi'il sulasi, fi'il yang sebahasa 3 hurufnya kepada wazan tafa'ala. Jadi dari kata fa'ala menjadi tafa'ala. Cara apa? Biziyadati ta'i fi awalihi, dengan kita tambah tak pada awalnya. Wa tad'i fil aini, dan kita mendabulkan ain fi'ilnya. Itu faedah dia yang pertama, li mutawa'ati fa'ala. Tujuan dia mutawa'ahkan wazan fa'ala. Al-mudha'afil aini, yang didabulkan ainnya. Jadi mutawa'ah, ingat tak mutawa'ah apa?
bermakna dah jadi. Efek daripada pekerjaan tersebut akhirnya digunakan fi'il kedua untuk menunjukkan benda itu dah jadi. Contoh dia apa? Dalam hal ini wazan tafa'ala itu menunjukkan dah jadi bagi fi'il dia yang berwazan fa'ala. Contoh dia apa? Contoh dia kasartu aku memecahkan. Kasartu azujaja, aku memecahkan kaca. Fatakassara, maka jadi pecahlah kaca. Nampak tu kan? Sudah kan? Kasartu zujaja fatakassara, aku memecahkan kaca, maka jadi pecahlah kaca tu. Aku pecahkan dia. Fatakassara itu adalah termasuk mutawa'ah. Yang kedua, walid takallufi. Takallufi itu apa? Wa huwa mu'anatul fa'ili al-fi'la liyahsula. Iaitu apa? Mu'anatul fa'ili al-fi'la liyahsula, iaitu melekatnya, mu'anah itu melekatnya, bersamaannya, mengikutnya, macam nak terjemahkan dia, fa'il terhadap pekerjaan fi'il tersebut, makna fi'il, supaya benda itu boleh hasil. Contoh dia boleh faham. Tashajja'a Zaidun, maksud dia apa? Ai takallafa syaja'ata wa ana hali tahsula. Tashajja'a maksud apa? Menjadi berusaha, menjadi berani. Maksud apa? Bahasa Melayu dia apa? Tashajja'a Zaidun, memberanikan diri siapa Zaid? Memberanikan diri siapa Zaid? Itu makna dia. Wa anaha, maksud dia sungguh-sungguhkan, betul-betulkan beranikan diri ditahsula, supaya hasil. Walittikhazi, yang ketiga, walittikhazil fa'ili aslal fi'li maf'ulan, menjadikan fa'il sebagai asal fi'il, dia itu menjadi terhadap maf'ul. Contoh dia apa? Tabannaitu Yusufa, maksud dia apa? Menjadikan Yusuf itu anak. Tabannaitu, tabanni itu apa? Mengangkat anak angkat lah. Sama lah. Tabanna itu Yusufah, dia membuat Yusuf itu seperti anak. Berarti apa? Menjadikan dia seperti anak. Menjadikan dia seperti anak, atau menjadikan dia anak inilah. Yang keempat adalah lidalalati ala mujanabatil fi'li nahu tazammama Zaidun, menunjukkan untuk menjauhi fi'il tersebut. Contohnya apa? Tazammama Zaidun, maksud apa? Zaid aijanaba azzamma, iaitu Zaid itu menjauhi dirinya dari perkara yang buruk. Terbalik kepada tasyajja'ah. Nampak kan? Terbalik dia. Boleh juga? Boleh. Bila nak tahu? Kalau kita baca tu kita tahu lah. Kan? Kedua, buka kamus lah. Kamus pun sebut. Kalau Ustaz, kalau dah ada kamus sebut, apa nak belajar faedah-faedah dia? Tak, bukan macam tu. Kita kena tahulah asal usul dia macam mana. Inilah asal usul dia. Kita belajar to the source, from the source. Yang kelima, wali sayrurati, kerana menunjukkan erti sayrurah. Sayrurah tu apa? Dari kata sara, jadi. Nah, apa? Ta'ayyamat al-mar'atu. Maksud dia apa? Ta'ayyamat al-mar'atu ay sarat ayyiman. Yang keenam, walidalalati ala husuli asli fi'li marratan ba'da ukhra, iaitu apa? Menunjukkan hasilnya suatu asal pekerjaan fi'il tersebut satu kali setelah kali yang lain. Maksud dia tu. Jadi apa? Contoh dia tajarra'a Zaidun, iaitu apa? Aisyariba jur'atan ba'da jur'atin. Tajarra'a Zaidun, maksud dia Zaid minum satu teguk, satu teguk. Yang ketujuh, walid talabi, menunjukkan arti talab. Talab apa? Nahu ta'ajjala asyai'a, iaitu meminta. Talab itu arti dia meminta. Ai talaba ujlatahu. Ta'ajjala asyai'a, iaitu dia itu meminta untuk mempercepatkan perkara tersebut. Wa tabayyanahu, ai talaba bayanahu, iaitu apa? Tabayyanahu, dia meminta keterangan, penjelasan tentang perkara itu. Wazan dia apa? Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan mutafa'alan fawa mutafa'ilun ladaka mutafa'alun tafa'ala tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun.
Takassara yatakassaru takassuran fahuwa mutakassirun wa dzaka mutakassarun takassara tatakassar mutakassarun mutakassarun. Senangnya. Yunqalu as-sulasiyu ila wazni ifta'ala. Ini pun tidak lagi dah khatam. Ini khatam dulu. Sikit lagi. Wow. Haji. Yunqalu as-sulasiyu ila wazni ifta'ala. Fi'il sebangsa 3 hurufnya kita pindah pada wazan ifta'ala dengan cara apa? Biziyadati hamzati fi awalihi wa ta'i bainal fa'i wal aini, iaitu dengan cara menambah hamzah wasal pada awalnya dan menambah ta pada di antara fa' dan ain fi'il. Okey. Tujuannya apa? Pertama, li mutawa'ati fa'ala, menunjukkan erti mutawa'ah. Mutawa'ah itu jadi bagi wazan fa'ala. Nahu, contoh dia apa? Contoh dia adalah jama'tu al-ibila fajtama'a, aku mengumpulkan unta-unta. Fajtama'a, maka terjadi kumpullah unta-unta tu. Maka berkumpullah, maka menjadi kumpullah unta-unta tersebut. Yang kedua, walibtikhadi, kerana menunjukkan erti menjadikan dia. Nah, menggunakan dia atau menjadikan dia. Membuat. Membuat. Contoh dia apa? Ikhtabaza Zaidun ay ittakhadha khubzan, iaitu Zaid membuat roti. Yang ketiga, waliziyadatil mubalaghati, kerana menunjukkan apa? Mubalaghah fil makna, tambahan untuk sangat-sangatkan. Mubalaghah tu macam over, menunjuk sangat, benda tu dibuat dengan sangat, fil makna dalam maknanya. Nahu iktasaba Zaidun ay balagha fil kasbi, iaitu berusaha yang sangat dalam pekerjaannya. Yang keempat, lil makna fa'ala, kerana menunjukkan makna fa'ala. Fa'ala berarti dia ikut wazan fa'ala. So dia makna asal lah, makna asal yang mujarrad. Apa lafaznya? Ijtazaba. Ijtazaba. Apa maksud ijtazaba? Jap. Tak ngantuk. Tak ada. Ijtazaba. Ish, mata lah. Kaca-kaca. Ijtazaba. Ijtazaba makna jazaba. Jazaba maksud dia tarik. Ijtazaba makna dia tarik lah. Tarik siapa orang tersebut. Orang tersebut tarik. Maksudnya macam tu. Bermakna jazaba, tarik. Makna fa'ala. Makna wazan fa'ala. Yang kelima, wali makna tafa'ala, menggunakan makna tafa'ala. Contoh dia apa? Ikhtasama. Ikhtasama. Bermakna takhasama, menggunakan wazan tafa'ala, berarti musyarakah, saling takhasum, saling bermusuhan. Yang keenam, wali talabi, kerana menunjukkan arti mencari. Nahu iktadda. Iktadda, iaitu apa? Mencari kesusahan. Iaitu talaba minhu al-kadda, iaitu dia cari dari orang tersebut suatu benda yang susah. Mencari. Faham? Wazan dia apa? Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan wa mufta'alan fahuwa mufta'ilun wa dzaka mufta'alun ifta'illa tafta'il mufta'alun ifta'ala yafta'ilu ifti'alan wa mufta'alan fahuwa mufta'ilun wa dzaka mufta'alun ifta'illa tafta'il mufta'alun ijtama'a yajtami'u ijtima'an wa mujtama'an fahuwa mujtami'un wa dzaka mujtama'un ijtami' la tastami' mujtama'un. Benar, betul kan? Mujtama'. Yunqalu as-sulasiyu, dipindah fi'il yang semasa 3 hurufnya ila wazni infa'ala. Jadi fi'il
yang sebangsa 3 hurufnya dipindah pula pada wazan infa'ala dengan cara apa? Biziyadatil hamzati wan nuni fi awalihi, dengan cara menambah hamzah dan nun pada awalnya. Jadi infa'ala, fa'ala tambah hamzah dan nun infa'ala. Yang pertama li mutawa'ati fa'ala, kerana mutawa'ahnya wazan fa'ala. Nahu kasartu zujaja fangkasara, aku memecahkan kaca, fangkasara maka menjadi pecah. Mutawa'ah wazan fa'ala. Yang kedua li mutawa'ati li mutawa'ati af'ala 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 tu li mutawa'ati af'ala, letak hamzah kat tu. Af'ala, ya af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan fa wa muf'ilun dzaka muf'alun af'ila tuf'il muf'alun tu. Yang kedua mutawa'ah wazan af'ala qalilan, kadang-kadang. Maksudnya qalilan tu kadang-kadang. Jadi wazan yang ini infa'ala tu boleh menunjukkan mutawa'ah, maksud jadinya suatu perkara dari wazan af'ala kadang-kadang. Nahu az'ajahu, iaitu apa? Dia menyusahkan orang tersebut, menyusahkan perkara tersebut. Fanza'aja, maka menjadi susahlah, kan? Maka menjadi susahlah perkara tersebut. Wala yubna, wala yubna, dan tidak terbinalah wazan infa'ala ini illa mimma fihi ilajun, kecuali perkara tersebut perkara daripada apa, terbuat daripada perkara yang dilakukan oleh anggota lahir. Ilajun itu adalah benda yang secara zahir, anggota zahir ni yang buat. Az'ajahu itu benda zahir, bukan benda qalbi. Kalau qalbi tak boleh menggunakan wazan infa'ala. Wa taksirun mahsusun, dan ada memberi efek yang mahsus yang dapat dilihat. Mahsus yang dapat dilihat. Jelas kan? Semua orang dah ngantuk, tak tidur. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. 2 hari lagi datang. Jelas. Tahan ngantuk. Tahan ngantuk. Last, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang yang mana? Allah ya, betul? Infa'ala tadi dah baca betul? Dah. Infa'ala yang fi'lu infi'ala mufa'ala fa mufa'ilun wa mufa'alun infa'ila taf'ilun mufa'alun. Sekarang if'alla yaf'allu if'ilalan. Okey. Yung qalu dipindah apa sulasi fi'il yang sebahasa 3 hurufnya ila if'alla. Ini bukan bukan ahmar macam ahmara tu bukan, tapi if'alla. Itu biziyadati hamzatil wasli, dengan cara menambah hamzah wasl kat depannya, wa tad'ifil lami, dan mendoublekan lam dia. Itu pertama lidalalati ala dukhuli fi sifati, kerana menunjukkan dia masuk dalam sifat. Nahu ihmarra al-busru, ihmarra al-busru, iaitu apa? Telah masuk merahlah kurma. Kurma, busru tu macam kurma. Apa kurma lah nama jenis kurma. Aida khala fil humrati, iaitu masuk dalam sifat kemerahan dia. Ada nama itu. Ihmarra wajhuka, wajah kau dah mula jadi merah. Sebelum ngantuk biar dah jadi putih lah ngantuk tidur. Okey. Yang kedua, mana tadi? Yang kedua, walil mubalaghati nahu iswadda al-lailu, menunjukkan erti mubalaghah. Mubalaghah itu adalah sangat-sangat, mensangat-sangatkan. Contohnya apa? Iswadda al-lailu, sangat-sangat hitamlah malam ini. Malam ini sudah sangat-sangat hitam. Ai ishtadda sawaduhu, iaitu sangat-sangat hitam. Wallahu a'lam bissawab. Allah. Okey, insyaAllah kasus kejap lagi dah khatam.
Tak ada pertanyaan? Apa dia yang tak sama? Fa'ala tak sama dengan sebelah dengan ujung nanda tatakarab nanda tatakarab tulisan je. Tulisan je. Dia dua tu maksudnya dia dua kali dia tulis je. Itu tulisan je, tak ada masalah. Okey? Lagi? Ada pertanyaan? Tak ada. Okey, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.